Day 2, sekarang pukul 6 pagi. Ni semua nak pergi ke train, nak pergi ke Lijiang hari ini. Let's go. Pukul 6 pagi, tengah tunggu Didi ambil kami pergi train. Tunggu taksi. Struggle 3 beg. Kalau boleh lepas ni boleh minimas lagi lah, kurangkan penat kosong. Tapi kawasan ni waktu pagi ramai orang 6.20 pagi kami dah sampai dekat Kumeng Railway Station. Kalau hampa nak naik, hampa kena naik ikut North Entrance ni. So sekarang kita nak kena check out luggage. Lepas tu dia walaupun railway station tapi dia punya prosedur sama je macam airport. Jom kita masuk dalam. Sejuk! Rasa dalam 6 ke 7 darjah Celsius. Let's go. Sekarang nak cari apa-apa yang boleh dimakan. Nak batin ni sama tak macam Malaysia? kena tengok yang tu halal punya tu. Dia kita cari apa yang boleh makan. Dia rasa roti. Okay, tadi kita dah check lagi. Lepas check lagi semua, akan nampak satu board besar tu. Hampa tengok lah nombor hampa punya train berapa, pukul berapa semua kan. Lepas tu dia akan hampa punya gate. Kadang-kadang dekat trip dia tak tunjuk gate tu, so hampa kena check dekat board dia tu. So bila hampa dapat dah dia punya number train dengan gate dia, hampa terus pergi kat gate tu. So hampa tunggu ada masa dia akan panggil hampa untuk beratok. Tapi hampa kena read juga sebab dia pun memang tak cakap bahasa lain langsung, dia akan cakap bahasa Chinese dia. So hampa kena kerak pitanya ke kerak beratok jugalah. Sebab beratok tu memang tak boleh nak kata apa lah, potong memotong tu normal kot kat sini kan. So kami pun potong, biar nak buat macam mana. Lepas tu memang first time kami beratok memang salah, so patah balik. And then kali kedua kami beratok baru betul. Lepas tu mereka akan check pasport lah kat situ. Lepas tu daripada hampa nak check pasport tu, hampa nak kena ke train tu daripada masa 15 minit je tau. So hampa memang kena berlari. Bayangkan kami ni carriage 5 memang berlari teruk dengan luggage 3 lagi. Memang dengan tangga lagi memang struggle lah nak lari tu, tapi berjaya juga masuk. So sekarang ni perjalanan kami nak ke Lijiang 4 jam. So nanti saya sampai kat Lijiang kita update balik. Kalau di Malaysia nampak matahari lari, kalau di sini nampak matahari seronok ni. Sejuk ni. Walaupun 15 waktu pagi, sejuk. Sekarang kami on the way nak pergi hotel, and hotel ni ada orang servis yang datang
Kalau hampa duduk area Old Town Lijang ni kan, mostly hotel mereka akan tolong untuk angkat luggage. Sebab keadaan jalan mereka tu teruk jugalah. Kalau kita tolak sendiri ni memang rosak luggage kita. So sekarang kita dah sampai hotel yang kedua. Ni toilet dia. Buat mandi. Masih sama, tak ada bidet. Dia ada sabun, semua dia bagilah. Okay, and then ni bilik dia. Dua double bed. Bilik dia kecil je tapi cantik. Kat luar lagi cantik, nanti kita review. So dia ada pemanas, tempat gantung, TV, and dia bagi wifi. So semalam berapa ringgit? Ingat ni. Lagi test. Nanti kita review kat luar macam mana. Hotel dekat sini kebanyakan dia ada rooftop tau, sebab hotel dia semua tinggi-tinggi. Malam-malam cantik lah sebab mereka akan buka semua lampu. So kalau hampa nak feeling-feeling, ambil makan angin kat sini memang syok. Problem kita untuk orang Malaysia, tangga. Kalau datang sini memang banyak gila tangga hampa kena naik. Dengan suhu yang rendah lagi memang semput lah kita nak naik tangga banyak-banyak macam ni. Macam mana kalau kita nak bawa lagi tadi tu? Memang semput lah untuk kita. Okay, jom kita cari kedai makan halal di area sini. Punya hotel tu okey tapi tangga dia tu. Datang China biasalah memang akan dapatkan hidangkan tea cuma untuk kita. So kalau hampa nak add on ayam boleh add on je. Sekarang kami baru nak makan hari ni. So kami singgah satu kedai, nama dia Chang Feng. Dia serve hotpot lah. So kami try yang ni hotpot dia. Nama dia Ideological Wujia Hotpot. Tapi dia bagi free lah ayam dalam ni. So kita kena makan dengan ayam ni. Tapi sebelum kita makan kita kena rebus dulu 15 minit. Lepas tu yang ni kami try yak milk. First time nak makan daging yak. And then kami order nasi goreng telur. Memang nasi ni memang famous sangat dekat China. Yang kita boleh on sayur-sayur yang kita mahu lah. So kami on satu sayur sajalah. Yang ni kami on ayak mango. Kalau tak mahu ayak pun tak apa, dia bagi je ayak dia. Sedap, ayak dia sedap. Rasa sedap.
kena pandai buat sos ni. Okey. So, ni kawasan Anson Town dia. Cantik weh. Ni kalau waktu malam lagi cantik. Dia banyak lampu. Yang kita tengok jalan kat kawasan Anson Town ni, jalan dia memang tak rata. So yang mana bawa stroller tu susah sikit lah nak gerak. Ni kedai shopping. Kalau hampa nak shopping untuk kawan-kawan memang recommended. Sebab harga dia murah-murah je. 3.99 yuan, 4.99 yuan. Kalau kita convert untuk Malaysia dalam 2-3 ringgit je. So hampa boleh shopping banyak-banyak kat sini dan bawa balik Malaysia. Selalu kita makan misi kat Malaysia kan. So sekarang kita makan kat tempat dia. Sama guys. Sama sebiji rasa dia. Okay, ni view waktu malam dia dari rooftop. Cantik weh.